Beli rumah, dah berpuluh tahun bayar, tapi akhirnya rumah jadi hak milik bank. Hari ini saya nak kongsikan isu yang sangat penting untuk you all tahu. Isu loan rumah bila berlaku kematian. Boleh save video saya ni siap-siap supaya mudah untuk cari. Sebenarnya ramai yang tak tahu isu yang saya nak share ni. Mereka tak sedar. Ramai beli rumah tapi tak tahu apa yang akan jadi bila rumah ataupun pemilik rumah meninggal dunia. Terutama sekali kalau rumah masih dalam pinjaman bank. Apa isu yang saya nak ceritakan ataupun isu yang saya nak kongsikan? Yang pertama, MRTT tak cukup coverage. Ramai orang hari ni ambil MRTT ataupun Mortgage Reducing Term Takaful. Sebab kebanyakan bank automatik akan masukkan MRTT dalam pinjaman rumah kita. Tapi, dua benda penting kita kena periksa pada hari ini. Yang pertama, adakah coverage mencukupi? Contoh, harga rumah RM400,000. Tapi coverage MRTT cuma RM200,000. Lepas 5 hingga 10 tahun bayar, baki hutang masih ada RM300,000. Sedangkan MRTT cover RM200,000 saja. Kalau meninggal dunia, bank hanya akan terima RM200,000, baki RM100,000 tadi perlu dibayar oleh waris. Kalau tak mampu, rumah tersebut akan dilelongkan. Isu yang kedua pula, tempoh coverage MRTT itu sendiri pendek. Kebanyakan kita buat loan rumah ataupun pinjaman rumah ni selama 35 tahun. Tapi MRTT yang diberi hanya cover 15 tahun. Maksudnya hari ni, tahun ke-16 sehingga 35 tahun tiada apa-apa coverage ataupun perlindungan. Kalau meninggal dunia selepas 15 tahun, keluarga perlu tanggung sendiri hutang rumah tersebut. Satu lagi isu, kalau hari ni kita ada buat refinance. Bila kita buat refinance, kontrak MRTT yang lama tadi tu akan terbatal. Akhirnya, rumah tak ada apa-apa coverage lah. Tak ada apa-apa perlindungan langsung. 1 sen pun waris tak dapat jika berlaku kematian. Apa solution ataupun cadangan yang you all boleh buat? Lengkapkan dengan MLTT. Kalau hari ni MRTT tak cukup ataupun term pendek, top up dengan MLTT ataupun Mortgage Level Term Takaful. Saya bagi contoh, rumah harga RM400,000. MRTT hanya cover RM200,000, kita top up dengan MLTT tambah lagi RM200,000. Kalau meninggal, bank bayar guna pampasan takaful tadi. Bagi lebihan tadi, boleh jadi milik waris faraid lah. Boleh bantu isteri untuk tebus bahagian pusaka faraid. Bila dah tengok video saya ni, tolong saya minta you all check balik S&P, adakah MRTT cover sama tak macam loan rumah kita. Kalau tak, boleh kontak saya bantu dan beri nasihat yang tepat. Tag pasangan, kawan-kawan supaya lebih ramai boleh lindungi keluarga mereka. Kalau tak, rumah yang kita bayar bertahun-tahun tu akan dilelong. Akhirnya, keluarga tiada tempat untuk berteduh.